Okey, dah munculkan guru ya. Kita boleh mulakan ucapan-ucapan untuk sahabat insya-Allah. Okey, bahagian semua. Bahagian. Tengok. Bahagian. Oh. Okey, si pasal sudah habis ya. Oh, tengok dalam WhatsApp senyap, dalam Telegram lagi senyap. Bila jumpa kau apa? Okey lagi. Mana okey, alhamdulillah itu puas kita sebenarnya. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya nak mulakan sebab kita dah terlambat ni. Kalau ikut jadual kita, saya bagi tahu summary je ya. Dulu asal kita nak buat pukul 11 pagi. Dan saya biasanya bagi tahu pukul 11 sampai pukul 1 tu memang pack. Saya datang pukul 11 dia pun memang pack, parking memang tak ada. Saya parking satu je. Dia kata, alamak, macam mana kawan datang ni parking tak ada. Alhamdulillah pukul 12 lebih kurang dah kereta. Maknanya ada orang nak parking sini. Dia orang dah experience dan semua ya. Jadi dia bagi tahu kita akan start dia 1.30. Maknanya kita nampak solat tadi dan 1.30 nanti kita tunggu. Patut 1.30 kita start. Tapi jaga-jaga pukul 2 juga kita start. Jadi kita nak mula ni jangan nak sembang lagi ya. Nanti lepas ni lepas bakar kan boleh sembang-sembang. Silakan. Masih dia silakan. Pengah lah aku. Betul kata. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengar semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Awal bermula dengan bismillah, salawat Nabi Rasulullah SAW yang saya kasihi barisan AJK, iaitu Raja Azman, Sangrin, Normah, Rospah dan Saudah. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada mereka kerana pengorbanan kesungguhan mereka dari segi waridin dan masa. Tanpa kalian program ini tidak akan berjaya. Kalau saya buat orang yang tak berjaya punya. Jadi saya sebagai pengurusi telah banyak berhombol ya untuk mengendalikan program ini supaya program ini menjadi juga alhamdulillah. Asalnya kita nak buat di rumah Puan Normah Johari, tapi memandangkan usia kot ya. Jadi kita bawa ke sini dengan bantuan Tuan Raja. Dia ada kami tempat ni dan saya tengok dia punya lokasi, dia punya tempat memang very reasonable dan dengan harga yang punya paling murah. Cakap kalau unit tempat air tak dapat harga ni cakap 100 lebih variety punya. Kita dengan goodies, dengan hadiah, tukar-tukar, ada hadiah apa ni nombor betul lagi. Jadi itu kita nakkan. Yang paling utama adalah perhimpunan kita pada hari ini, insya-Allah.
Terima kasih kepada seluruh sahabat yang telah menyokong program kita perjumpaan emas umur 60. Ya, bukan orang kata bukan senang kita nak jumpa sebab dia melibatkan masa, waktu dan sebagainya. Bagi kami sebagai AJP telah bermula daripada Ogos 2 lagi. Sikit-sikit kita mesyuarat, kadang tak jadi, kadang tak datang, ya. Kita datang ke rumah, minum-minum sikit, ya. Lepas tu kat sini kita minum-minum juga. 2 kali kita datang sini untuk biasa tempat apa semua. Ya, alhamdulillah pada hari ini akhirnya kita dapat berjumpa juga. Dan saya expect lah kehadiran tu 100%. Namun kehadiran itu dia dapat sepatutnya kemungkinan ada sebab itu. Ada juga sahabat-sahabat yang dah bagi alasan sebab mungkin majlis ataupun ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Dan saya ucapkan juga kepada sahabat-sahabat yang yang telah menjadi duyur rahman pada tahun lepas dan tahun ini. Saya ucapkan tahniah dan kita juga sama-sama mendoakan kepada sahabat-sahabat yang belum lagi menunaikan haji 5 ini. Mudah-mudahan kita diberi peluang, terutama dari segi kesihatan. Sebab kesihatan diberi penting sekarang, ya. Tapi yang ada sakit sikit pun kadang sebab haji berkira. Jadi ada sakit yang macam kronik ni memang tak ada harapan lah. Tak tahulah kalau fikir 60,000 ke 100,000 mungkin dapat lah. Kerajaan Arab Saudi very straight sekarang, ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pasangan-pasangan sahabat yang turut hadir pada hari ini dan meraihkan majlis kita. Alhamdulillah, ya. Maknanya tambah ramai lah. Kalau ikut saya punya kiraan itu hari sejumlah 53 sahabat yang akan hadir dan bercampur dengan bagi pasangan seramai 73 orang. Kalau 73 orang dalam kesesakan ni, ini maknanya saya kerja pun dalam 4 orang, 40 orang hadir dengannya, ya. Itu tadi kita cakap dalam CCTV dan apa ni, dalam WhatsApp atau Telegram masing-masingnya ada pun kalau tahu meninggal, okey. Tak apa, itu tak apa, saya okey, saya pun sendiri pun kadang senyap je. Tapi bila kita jumpa lain macam dia punya ukhuwah tu lain macam okey. Fine, maknanya kita hidup pada semangat kita masa sekolah dulu, ya. Alhamdulillah. Okey, kehadiran sahabat hari ini saya nampak semua ceria-ceria semua, ya. Namun dalam ceria-ceria itu masing-masing ada orang kata apa, dalam dia yang bergantung pada ubat-ubatan, ya. Selalu ulang-alik hospital mesti ada punya. Itu dah kita peralihan hidup manusia, kan. Makin kita berumur, makin kita akan berulang hospital. Mana yang masih sihat tu alhamdulillah macam normal. Sampai sekarang main bola lagi, main normal. Main normal lagi. Saya ni pun dah uzurkan juga, tapi selalu kan menyangkul semua. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan kepada kita semua, ya. Rambut kita dulu putih, kan, dulu hitam, sekarang putih. Badan kita dah wongkok sekarang ni. Dulu kita pegang. Zaman saya muda dulu, badan saya melentik macam ni. Sebab dulu main lompat tinggi, kan, kena melentik belakang itu. Melentik, sekarang ada wongkok sikit dah, ya. Itulah mudahan hidup manusia, ya. Sama-sama kita redha, ya, akan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedikit saya nak mengingati diri saya lah yang banyak dosa ini dan para sahabat yang saya kasihi. Gunakanlah situasi usia ini untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan baca Al-Quran, bersedekah, banyakkan amal untuk bekal akhirat yang mana masih itu pasti, ya. Ingat kesihatan itu penting, paling berharga. Jatuh hidup kita tidak mana kalau kita sakit nanti. Dan sekiranya kita menganjurkan lagi majlis ini, kalau kita berumur 65 tahun, adakah kita masih boleh berjumpa lagi? Adakah kita sudah jadi di dunia ini?
Jadi kita insya-Allah. Okey, di samping kita berjumpa pada hari ini, DKP Sarim ni adalah medan juga untuk kita mengenal sahabat-sahabat yang telah pergi mendahului kita. Kita tak pasti sama ada sekarang ni sahabat-sahabat yang telah pergi mendahului kita, menunggu doa daripada kita. Bagaimana keadaan mereka sekarang ini, suka ataupun duka, kita tak pasti. Dan selagi hajat dikandung badan, inilah peluang kita untuk menghadiahkan doa dan pahala kepada mereka yang telah pergi, terutama kepada sahabat-sahabat dan kaum keluarga kita, insya-Allah. Dan selepas ini malah kita sama-sama menjaga tali arwah, zikir dan doa selamat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amanah kita yang kita kerjakan pada hari ini. Dan sebagai penutup, marilah kita sama-sama berdoa agar sahabat diberikan kesihatan, umur yang diberkati, pengalaman hidup dalam husnul khatimah. Sebagai permulaan dan pengakhir, izinkan saya untuk memberi beberapa pantun. Melur mekar berseri, harum mewangi penawar rasa, usia berlalu tidak kembali, peganglah iman sepanjang masa. Umur 60 badan pun sakit, ubat menjadi teman setia. Hidup di dunia cuma sedikit, bekalan akhirat jangan dilupa. Dekat 70 kian mendatang, andai berakhir hidup di bumi, doa sahabat tetap dikenang. Moga bersama di surga nanti, insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf segala khilafan dan silapan sepanjang ucapan yang mengalihkan, dan juga saya mewakili AJK mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat apa-apa jua yang tidak disenangi oleh sahabat sepanjang 2 bulan ini. Saya mewakili sahabat mohon ampun dan maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa tak cukup ya. Jadi kita teruskan dengan talian ringkas dan doa selamat. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menyebut nama-nama arwah sahabat-sahabat kita, dan juga sama-sama kita niatkan juga tali arwah ini kepada guru-guru yang telah mengajar kita yang dahulu ya, insya-Allah, iaitu arwah Rosli bin Jais, Nordin bin Miswan, Jainuddin bin Ahmad, Nur Isam bin Kamarudin, Selamat bin Wahid, Daud bin Ramli, Zailan bin Gandul, Muhammad Khair bin Abdullah, Nurul Asna binti Abu Bakar, Siti Aisyah binti Abu Latif, Musa bin Dahalan, Razak Muhammad, Muhammad Khair Jonet, Rohana Rozali, Ormala Manja, Zaimah Samsuri, Muhammad Sani bin Misman, Zailani Kamarudin, Ayub Yusuf, Rahim Ahmad, Hamidah Jonet, Ustaz Ahmad, Cikgu Jamil Osis, Cikgu Abdul Muttalib Amin, Cikgu Arif Katan, Cikgu Abdul Jalil Rani, Cikgu Jennifer Muhammadi, Cikgu Abdul Latif, dan Cikgu Fahri Yahya, dan juga Cikgu ila halatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi sayyidahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan arwah almarhumah yang kita sebutkan tadi, dan bila kita ingat adalah kali ini untuk arwah kedua ibu bapa kita yang telah pergi dengan dia, kaum keluarga kita, anak kita, isteri kita, family kita, ya. Dia ada dan ada hak kita muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من العالمين. InsyaAllah kita sama-sama mengaminkan doa saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali ma'afat wa tamdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal bayan min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Ya Allah, di mana sampaikan hadiah pada dari Al-Fatihah ke atas mulut kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di mana sampaikanlah sedekah pahala dari ayat Quran adalah kami baca dan pahala bacaan tahlil dari la ilaha illallah, khususnya kepada orang yang kami sayang, yaitu sahabat-sahabat kami yang disebut tadi, dan begitu juga guru-guru juga sebutkan tadi, dan begitu juga ibu bapa kami, suami isteri kami, anak-anak kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, kaum kerabat kami, kekasih kami, dan setiap yang ada keberhasilan kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Wahai Tuhan kami, dengarlah permohonan hamba-Mu ini, ya Allah. Kami berkumpul pada hari penuh barakah ini dalam kasih sayang dan persaudaraan kerana-Mu, ya Allah. Terimalah permohonan kami ini asbab keampunan dan rahmat-Mu, ya Allah. Ini cinta-Mu kepada kami, ya Allah. Ini cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Kau kurniakanlah kepada kami muhibbah, agar kami sentiasa cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berselawat ke atasnya, agar kami dapat syafaat nanti, ya Allah. Seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami dan akidah kami terkeluar daripada ajaran-Mu, ya Allah, sama nanti sedar dan tidak sedar, ya Allah, kami mohon ampun dan maaf, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kami hamba-Mu yang fakir, yang miskin, yang lemah, yang hina ini, ya Allah. Kami mengangkat kedua tangan kami ini, ya Allah. Tangannya penuh dengan dosa dan kesalahan di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana inna zalamna anfusana faghfir lana dzunubana. Dosa kami tolong ampunkan, ya Allah. Banyak kami menzalimi diri sendiri, ya Allah. Terimalah taubat kami sebelum kami dipanggil oleh-Mu, ya Allah. Walaupun kami sering buat silap dengan Engkau, janganlah tinggalkan kami, ya Allah. Kami beritahu Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Engkau Zat yang Maha Penyayang. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Kami belum puas beramal ibadah, ya Allah. Kami tidak tahu umur kami berapa lagi tinggal, ya Allah. Berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi. Kerana kematian itu adalah rahsia Engkau, ya Allah. Andai kata pasti kami wafat pada hari ini, mudah-mudahan ketika sakaratul maut mencabut nyawa ini, agar perlu kami datang menyebut kalimah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika di saat mengajar kami nanti, ya Allah, jangan Engkau dulu kami dah kami nanti, ya Allah. Kami ini surga-Mu, ya Allah. Matikan kami dengan cara yang mudah dan tidak menyusahkan sesiapa pun selain kami, kecuali urusan bagi kemayat kami, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, wafatkan kami pada hari Jumaat, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma anzil rahmah wa ma'ufidatan wa syafa'ah ala ahli kubur ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ampunilah arwah mereka kami niatkan tadi. Rahmatilah mereka sejak sederhana mereka. Maafkanlah mereka, ya Allah.
Muliakan tempat tinggal mereka, luaskan alam kubur mereka, dan bersihkan mereka dengan air salju ya Allah. Ampunilah mereka dari segala dosa sebagaimana kain putih dibersihkan. Sekiranya mereka berada dengan di azab masih ini ya Allah, kami mohon ya Allah, Engkau angkatlah segala azab itu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan isi dan anak kami menyejuk mata dan hati kami ya Allah. Penolong kami di akhirat nanti ya Allah. Lahirkan daripada keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah, ia akan mendoakan kami setelah kami tiada nanti ya Allah. Jadi kalau anak-anak kami, sahabat-sahabat kami yang sentiasa bertemu kami dalam doa mereka ya Allah, ketika kami berada dalam kubur nanti ya Allah, anak-anak atau sahabat-sahabat kami yang beriman masuklah mayat nanti kami ya Allah. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Syarif, ada di kalangan kami yang sedang sakit, sampai sakit di rumah maupun di hospital ya Allah, berilah kesihatan pada tubuh badan kami ya Allah, penglihatan kami, pendengaran kami, kami terus mampu beribadah kepada-Mu ya Allah. Namun sekiranya kami sudah tiba, maka Kau ambillah kami dengan keadaan yang baik dalam keampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, banyak nikmat yang Kau telah berikan kepada kami ya Allah. Kau juga telah beri petanda sebagian kepada kami ya Allah. Rambut kami semakin putih setelah hitam, badan kami yang gagah dan kini bengkok ya Allah. Fizikal kami kini lemah setelah diberi kekuatan harus pulih dengan ubatan ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan untuk melakukan kebaikan dan sisa umur ini. Berilah kami kekuatan untuk meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Bila saat tiba, mudah-mudahan kita sudah benar-benar siap. Mudah-mudahan waktu yang tiba nanti ya Allah sudah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa ini, orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan kita. Kami sedang semakin hari kami semakin hampir kepada-Mu ya Allah. Semakin hari kami semakin hampir kepada kematian ya Allah. Kami khawatir belum tentu kami terlepas daripada azab kubur yang pada hidup ya Allah. Kami tidak mampu menasihkan kubur yang dahsyat itu ya Allah. Disebabkan kubur sehingga bersisih tulang-tulang, dan ular yang sangat menakutkan dan lain-lain ya Allah. Kami tidak mampu untuk menjadi diri kami untuk masuk surga ya Allah, dan ketakutan untuk ke neraka-Mu ya Allah. Kami khawatir belum tentu dapat surga-Mu ya Allah. Kami khawatir belum tentu kami dapat buku cerita di sebelah kanan nanti ya Allah. Kami belum pasti ya Allah, adakah amalan-amalan kami ini mencukupi ya Allah. Kami belum pasti ya Allah, adakah amalan-amalan kami diterima oleh-Mu sedangkan kami masih berhutang ya Allah. Kami belum pasti ya Allah, adakah solat kami, zikir kami, umrah kami, haji diterima oleh-Mu ya Allah, sedangkan najis kami belum benar-benar suci ya Allah. Ya Allah, jadikanlah peluang sedikit ini kami dapat berbuat baik ya Allah. Kami dapat menembus segala kesalahan kami dahulu ya Allah. Ya Allah, jika peluang ini terakhir bagi kami ya Allah, maka terimalah amal soleh kami ya Allah. Terimalah amal soleh kami ya Allah. Kami berharap ya Allah, kurniakanlah ke atas kami, isteri kami, suami kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, agar dikurniakan satu kurniaan, iaitu husnul khatimah, iaitu itu saja peluang kami untuk dapat masuk surga-Mu ya Allah. Kami tidak layak masuk surga-Mu ya Allah, apatah lagi dengan amalan-amalan kami yang sangat sedikit ini ya Allah. Dan kami sudah tersambut ke neraka-Mu ya Allah. Kami banyak menzalimi diri sendiri ya Allah. Namun kami sudah melakukan sedaya upaya sebanyak mana amal soleh dan ketaatan, dan kami juga tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa. Melainkan mendapat hidayah daripada-Mu ya Allah. Kami tidak bisa melihat-Mu ya Allah. Engkau yang maha mendengar, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Amin. Mujibas sa'ili. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, inna wa minkum taqabbalu. Amin. Saya akan ucapkan terima kasih kerana kerana bersama-sama. Sama tiga tadi ya.
doakan terutama kepada arwah sahabat kita, arwah guru-guru kita dan juga kaum-kaum kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala amanah kita, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah kita mampu dan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikut sekarang ni jadual kita pukul 2.30 ni, lepas kita hari ni kita buka kepada salah seorang daripada sahabat untuk memberi sedikit ucapan. Dan dengan sukacitanya saya menjemput Puan Zazarilah ya, untuk memberi sedikit ucapan. Silakan. Dengar tak? Sebenarnya saya tak layak pun nak berucap kata ni. Ramai lagi kawan-kawan kita yang layak tu. Pengetua. Lepas itu ada hari berucap. Fikirlah. Sebab tadi mesti berpantun kan, jadi saya pun nak pantun Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mula kata, saya sembah pembuka bicara. Yang berusaha Tuan Zulkifli Musi, Kelab Sahabat SMST, yang dihormati ahli-ahli jawatankuasa, kepada sahabat-sahabat SMST, seterusnya sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul di dalam majlis yang penuh ceria ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pengurusi dan ahli jawatan kuasa yang semuanya bertungkus rumus demi pertemuan ini. Sesungguhnya reunion ini bukanlah saja mengubat rasa rindu, tetapi juga mengeratkan kembali ikatan silaturahim yang telah terjalin sejak dari persekutuan dahulu. Okey, pasal beritahu. Selendang delima di bahu kiri tersangkut ketika sedang berjalan. Alangkah gembira rasa di hati dapat bertemu sahabat sekalian. Okay, sahabat-sahabat yang saya hormati, kita semua datang dari pelbagai pengalaman hidup, pengalaman kerjaya, perjalanan hidup masing-masing. Namun apabila kita berkumpul di sini, semuanya kembali segar. Masih ingat lagi Form 3, Form 4, Form 5. Siapa dalam tengah saya Form 3, saya tak ingat saya Form 3 berapa pun saya tak ingat. Saya ingat Form 4 perdagangan, itu saja saya ingat. Okey, hari ini bukan kita sekadar berkumpul atau bergambar, menikmati juadah yang kejam, tapi kita menguburkan kembali persahabatan yang mungkin telah layu disebabkan kesibukan masing-masing, dengan kerja dan keluarga dan tanggungjawab yang dipikul. Okey, hari ini kita juga sekadar mengenang zaman persekolahan tetapi meraihkan persahabatan yang tidak pernah pudar. Walaupun masa sudah berlalu, semoga pertemuan ini menjadi tanda kasih yang berpanjangan. Okey, kain bukan sebarang kain. Kain bernama Sutera Campak. Dulu lain, sekarang lain. Masing-masing berubah rupa. Jadi minta maaf kalau saya ada yang tak ingat tak ingat nama. Muka tu macam ingat, nama tak ingat. Okey. Saya sebagai wakil rakan-rakan menerangkan agar kita semua diberikan kesihatan yang baik, kebahagiaan bersama keluarga. Moga Allah luaskan rezeki kita semua. Baik, akhir kata, semoga pertemuan ini menjadi tanda kasih sayang yang berkekalan, mengeratkan silaturahim dan meninggalkan 1000 kenangan indah buat kita semua. Banyak telur kepenarik, telur tumbuh, pohon kuini, nak elok bawalah balik, nak tak elok tinggal di sini.
Okay, sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin mohon 1000 kemaafan andai terdapat kekurangan, kesilapan dalam tutur kata saya. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Hormat kerana mesej saya untuk datang ke dunia ini. Terima kasih kepada Puan Zazarila. Kalau tengok dalam Facebook dia dahsyat ya. Jadi itu saya suruh ucap walaupun namanya layang lagi ni. Namun itu tak apa. Kalau kita ada buat majlis lagi lain kali bagi orang lain pula. Itu tidak ya. Jinah tu tak apalah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Puan Zazarila dan ucapan yang ringkas dan padat. Mudah-mudahan segala ucapan yang kita itu jadi pedoman kepada kita insyaAllah. Dan kalau ikut jadual sekarang ni sebab kita buka kepada dua ni ya. Kalau Cikgu Alias nak berucap, kita boleh dua bagi ruang. Kalau tak mahu, kita boleh skipkan. Kalau sekarang dah pukul 2 lebih ya. Okey, sekarang baru 2:30 kita ada penggambar sejuta kenangan, penggambar ramai. Mungkin kita buat barisan macam itu. Nampak dia kena alih meja tu. Macam mana? Ya. Sebab pandang ada yang lelaki suruh berdiri, yang perempuan suruh duduk. Ambil gambar pula. Hidup kita ni gambar sekarang sebab dia ni kepala lagi ni. Dalam makan kan dia dalam besi dah letak bawah. Kita orang lagi tak hitam. Dia muka balik dia. Ambil gambar dulu lah, ambil gambar dulu. Ini je tu. Okey, ambil gini. Kita potong kek. Potong kek ni adalah kek kuning ya. Iaitu bulat kuning. Dia nak buat kek. Kek kita ada bawa tadi keluar tu. Kek apa kek sini ke. Lepas kita ambil kek kan kita kumpul-kumpul kan. Maksudnya kita ambil gambar-gambar ni. InsyaAllah. Ya. Ini aduh. Don't forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see